Latif is sleeping. So kita pergi Bukit Bendera. Nak pergi Bukit Bendera. So sekarang kita tengah melalui Jambatan Pulau Pinang. Dekat Jepun tu ada satu terowong panjang kan yang 10 km tu. Lepas tu kita ada pergi yang tengah-tengah tu kan, apa nama tak ingat dah. Lepas tu baru kita naik jambatan. Macam ni lah lebih kurang. Tengah naik lah ni ha. Tengah ada kat jambatan. Nak pergi Bukit Bendera kejap. First bridge lah yang dia ni. Kita nak naik Bukit Bendera. So kita akan lalu dekat sini. Wah, beratur lagi dalam ni. Okay. Tip. Min? Ya. Ya. Laju. Dave, welcome. Tu nampak di jambatan tadi, Cik? Jadi? Dia kena buat cermin je. Okay. Bawah ni tadi rel kereta api. Depan tu laut, bangunan-bangunan. Itu jambatan Pulau Pinang kita lalu tadi. Yang sebelah sana tu jambatan kedua. Mana yang lagi? Oh, kat express jet apa ni? Aku main kalah, aku main dia dah. Oh, ni jalan ni. Jalan nak pergi mana? Ni ronda-ronda tepi hutan nak pergi kan? Ha? Oh, hutan. Jalan biasa lah. Jalan raya biasa. Oh, ingat kan semua naik train. Malam-malam pun bagi ni ada? Oh. Atas tadi tu masjid ke? Oh. 800 satu malam homestay. English lah, macam English homestay lah. Ni brisk walk lah, sedap sikit. Tak payah, tadi dah ambil gambar dah. Oh, kopi hutan. Cepat aku nak ambil gambar ni. Nak bicara. Right. Kamu cepat. Mereka Gerabak satu gerabak lama tu kat atas. Gerabak lama? Kereta. Kereta. Ada satu. Ni habitat Pinang Hill. Terusan tak? Terusan next. Bukan yang warna putih tu. Besar sikit. Ni Menteri Pulau Pinang yang
Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang yang Pulau Pinang yang kedua. Dia duduk atas ni. Rumah dia beli ke apa? Dia duduk dah ni. tak. Oh, dia tak duduk. Kan rumah percutian lah. Oh, tapi tak jaga pun tu. Pokok pun dah jaga. Aku nak rasa pulau sana pemandangan. Orang orang foto. Ni ada rumah orang. Yang ni Vincent Tan punya banglo. Vincent Tan punya banglo. Yang bos naik nama. Ayo. Dia duduk jugalah sini. Mau percutian lah. Nursery plan kan tak ada. Nursery plan ni ada. Yang atas ni pun robot pop di rumah. Orang kaya dekat Malaysia. Robert Pop. Oh. Dia pun sewa-sewa dekat orang kawan-kawan dia lah kot. Jauh ni dia orang jalan. Kita kalau ni pusing ni berapa kilometer ni? Dia masuk dalam ni 2 kilo, patah balik tu ikut jalan yang Oh. Ikut jalan yang sama. tak, sejam setengah. Kalau jalan kaki? Sejam setengah. Oh. Macam bis walk lah. Di anda bawah ni, anda dah Krishna punya banglo. Ananda Krishnan punya banglo pula. Asro punya orang. Yang Oh. satu mixi tu lah. Ah. Krishna. Ananda Krishnan. Yang ni sambil lah government rumah bayaran kaki kanan. Bagus pendarik Pulau Pinang dalam tu. Rumah peranginan. Oh, ada juga. Ada ke orang duduk situ? Ya, Ada orang sewa juga? ya, Ada orang menyewa lah. ada. Tapi untuk majlis yang daya yang macam baru tu. Monkey Cup. Oh. Kopi yang viral. Sini. Kopi yang viral tu. Oh, dia orang minum-minum kat sini. Ni jaga. Kedai kopi. Oh, ni last station. Ni dah. Oh, duduk minum-minum. Tak ada lah. Jelas untuk Okay. kalau 30 dalam ni ada alumni camp. Ada? Asia Pulau Pinang. Camp Asia Pulau Pinang. Oh, dalam lagi. Balik ya. Balik lah kita. Tak. Tadi. Oh, Lutong lah nama. Oh, dia tak lompat kat kita. Ha? Oh, banyak dia punya spesies kat sini. Banyak dia lagi.